Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita singgah kat Dungun Ni UiTM Dungun. Ni pantai Dungun. Pantai ni dia macam kotor sikit lah. Biasanya dia warna biru. Ni musim tengkujuh Betul-betul berdepan dengan UiTM Dungun. Okey, singgah sekejap ni. Penat sebenarnya, tengah panas. Mana? Sekarang pukul dekat 2.40 pergi Pasar Payang. Kita settlekan Zuhur tadi baru kita bergerak. So nanti kita sambung dengan Pasar Payang. Okey, ni adalah pintu masuk ke Pasar Payang. Saya tak tahu ni pintu yang mana sebenarnya. Dulu lain sebenarnya. Last saya pergi sini masa rumah saya ke Shah Alam. Kat Shah Alam baru last saya pergi, tak 10 tahun dah. So jom kita masuk. Kita sambung nanti. Ni kan. Dek, ada macam makan-makan kat situ, Dek. Dia tak tengok. Apa dia? Nak sagu? Nak asam akak. Sagu ni berapa? RM4 satu. Ada QR ke? Ada. QR satu. Jual kat sana deh. Kat sana. Alright. Secara menuju ke kereta saya tunjuk sikit Saya daripada Pasar Payang nak ke parking. Nampak bukit tak? Bukit yang ada bendera Terengganu berkibar tu. Okay, saya fokus sikit. Itu. Itu orang kata itu adalah Bukit Bunian. Saya pun tak pasti betul ke tak. Tapi orang cakap itu adalah Bukit Bunian. So, jom kita sambung lagi perjalanan ke parking. Jauh parking saja ni sebenarnya. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Sekarang kita dah singgah ke Kepuk Losong Tokku. Kepuk Losong ni, kalau nak cari losong ni, kita di Kepuk Losong lah. Janganlah cari dekat Kuantan, Kepuk Losong ke apa kan. Cari kat Kampung Losong tu. Bagus tu ni. Ni antara 4.3 review Okay. Bye. Okay. Ni berhenti dekat Selera Bandar Cukai. Medan Selera Bandar Cukai dia tepi ni. Tepi jeti. Saya tak tahu boleh naik jeti ni. Betul-betul tepi jeti Yang banyak-banyak tempat ni Mamai yang paling bagi saya sedap. Walaupun saya baru balik Kuala Terengganu, Mamai ni dia sedap sikit. Macam Kuala Terengganu dia ada sata, kopok leko. Macam Mamai ni dia ada otak-otak. Saya minat otak-otak. Dia otak-otak dia Pantai Barat lain dengan otak-otak di Pantai Timur ni. Dia otak-otak Pantai Timur dia letak ikan seko dalam tu. Isi ikan seko dalam tu. Macam Pantai Timur, Pantai Barat ni dia macam paste dia letak kan. Ni Pantai Barat, Pantai Timur, Pantai Barat dia letak macam paste. Orang panggil otak-otak Johor, sata Johor gitulah. Macam di Pantai Timur ni, macam Kuantan pun ada sama. Otak-otak dia letak ikan. Tapi yang paling sedap di Kemaman lah, dia letak ikan. Kadang-kadang isi ikan letak sebagai dia punya ganti paste tu lah. Tapi kalau dia kata orang dia perap tu memang sedap yang Kemaman daripada Kuantan.
So sebab tu saya singgah ke Maman. Location otak-otak tu dengan Sata tu biasa saya beli di Kuala Maman lah. Okay. Lokasi tempat saya makan ni. Saya berhenti makan sekejap. Okay. So nanti kita sampai Kuala Maman kita tengok otak-otak ikan tu. Otak-otak ikan. Macam Sata ni biasa dah isi ikan. Campur kelapa. Yang otak-otak tu. Yang glamournya kat sini. So, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Dah sampai dah ke Edit Maman. Dia sebenarnya kedai ni bukannya dekat Kuala sangat. Dia dekat Simpang Kuala. Nama kedai ni Kak Nak. Nampak Kak Nak? Tak ada. Nampak. Warung Sata Kak Nak. Ni dah Sata dia. Ni otak-otak Sata yang bulat. Yang sambung. Nak buka jap. Ni yang saya kata ikan, isi ikan. Dia tak macam barat dia main paste kan. Ni isi ikan betul. Tapi campur kelapa juga lah. Tapi isi ikan dia banyak sikit. Dia tak main paste macam patah barat tu. Dia agak. Kecewa. Di KT tak ada otak-otak boleh Sata. Sata mana? Jam. Okay. Banyak ni. Bungka buat balik. Dalam 5 set bungka buat balik. Okey lah. Habislah percutian saya di Terengganu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ni kedai dia warung Sata Kak Nak. Dia Sata dia kat situ. Sata dengan otak-otak. Dia betul-betul kat Seleko. Lepas tu masuk kiri Kuala Kemaman. Dia dekat Seleko. Lepas Seleko sikit ada warung Kak Nak. So saya pergi parking sekejap. Hujan ngenyai hari ni. Okey, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, percutian saya ke Kuala Terengganu dah habis dah. Okay, sekarang ni saya rumah mentua saya. Sebenarnya rumah mentua saya dengan rumah saya dekat je. Dekat je, macam mentua ni dekat kampung. Saya dekat taman tu taman sebelah ni je. So, malam tadi saya tidur sini. Biasa saya tidur rumah saya. So, conclusion saya pergi cuti di KT tu, Kuala Terengganu. Kebanyakan makanan dia manis lah. Saya masalah sikit dengan makanan manis ni. Saya tak apa suka manis. Kalau manis ni tu macam jam lah tiba makanan manis. Manis. Saya tak legi manis sebenarnya. Terus cakap kawan saya, ini kalau kita pergi cuti Kelantan ke bodoh saya rasanya. Memang saya ni tak minat manis. Tak minat manis. Saya makan nasi ayam sup manis. Ada juga manis. Saya kan biasa masak sup tu letak gula tapi tak ada buat manis. Kita buat rasa-rasa kan. Rasa-rasa nak ganti kan, kata orang Ajinomoto tu. Letaklah gula sikit. Tadi tak adalah manis, buat rasa-rasa je. Ini manis betul. Kuih-kuih saya pergi Batu Enam semalam. Ya Allah, manis juga. Memang manis. Masya Allah, saya tak tahu macam mana Sebab tu saya kata kalau buat manis ni saya jam sikit lah. Macam saya kata kawan saya, kalau cuti ke Kelantan ni habis. Cuti Kelantan dengan Kebuluh saya. Last year kita pergi ke Melaka. Sebelum tu saya tak ingat. Saya ingat sebelum tu pergi mana. Ada juga percutian dia. Every year lah kita orang buat. Kita orang buat adik-beradik je. Yang jalan-jalan ni. So, ini adalah kampung tua saya. Ni rumah dia lah. Rumah taklah rumah kampung sangat kan. Ni antara rumah sewa dia. Okey. Saya jalan ke belakang sekejap.
Mentua saya dia banyak tanam serai tu. Saya kalau kat rumah saya tak ada serai, saya ambil sini. Banyak serai ni. Di sini ramai saudara mara dah. Yang rumah hijau tu rumah adik dia. Duduk sini, tapi adik dia ni duduk Shah Alam. Cuma dia buat rumah sini, kalau nanti dia pencen dia datang sini lah. Jadi rumah dia dah settle lah. Inilah kampung tu saya. Okey. Ni rumah sewa. Ni yang rumah tua saya. Shop kedai ni, kedai dia ni. Ada 1, 2, 3, 4 lot. 4 lot. Salah satu kedai yang ni kedai dia lah. Kedai dia, yang lain dia sewa. Okey. Sekejap saya pause sekejap. Okey. Rumah tu saya ni. Rumah ni berhadapan dengan sungai. Tu sungai dia sebenarnya. Ni sungai dia. Okay, dia mengalir ke pantai belah sana. Pantai belah sana. Dia ada kuala di belah sana. Dulu masa saya kahwin ni, dia orang tak tahu ada buat korban tau. Masa mula saya kahwin, sedia ragging cuci perut lembu. So saya basuh perut lembu dekat kuala. Ni ada sungai dia. So rumah dia betul-betul depan sungai, tepi pantai. Yang selalu tempat saya dapat pantai ujung sana. So saya tunjuk kedai SN, kedai adik-beradik SN ni kedai mentua saya, bukan mentua lah, adik-beradik ipar yang kongsi buka kedai ni. Dah saya tak tahu berapa tahun dia. Okay. SN Frozen Food nama dia. Nama kedai ni SN Frozen Food. SN Frozen Mart. Inilah kedainya. Promote kedai. Banyak frozen lah jual kat sini. Banyak benda frozen. Ni contoh kedipak ni bagi mana mak? Kedipak ni Rosu Ngasoi. Ni pau merah. Kambing perap insaf. Ayam barbecue, ayam bismi. Dia banyak frozen kat sini. Ni lagi. Ni banyak ramli. Ramli. Banyak produk ramli, Pak. Banyak betul produk ramli. Itu pun tak semua ada lah. Jadi malam jalan, dia tak. Okey. Itu saja. Nanti kita sambung lagi. Okey. Kita balik semula lah. Okey, nanti kita sambung lah. Saya nak bawa korang ke pantai yang selalu saya lepak kalau saya duduk pantai ni. Lupa saya tunjuk. Tu yang sungai tadi. Tu yang kedai tadi. Rumah saya straight je. Straight belakang kanan tu atau perumahan saya.
Terus kata dekat je. Malam tadi memang saya tidur sini ya. Semalaman dah malam esok saya tidur, malam ni saya tidur sana. Kita dah ada rumah sendiri dekat lah tu. Dah saya tidur rumah sendiri. Okey. Itu saja untuk video pada hari ni. Cuma conclusion saya macam saya kata tadi. Dia keluar Terengganu makanan manis. Saya kalau makanan manis ni memang saya jam betul lah. Saya tak boleh. Tak tahu lah kenapa. Kalau manis sangat ni memang saya tak boleh nak pergi. Tapi kalau orang cakap adakah saya tak makan gula, saya makan. Glukos tu penting untuk badan. Cuma kadang-kadang tak cukup glukos tu. Tak cukup gula tu. Sampai saya mencari coklat di Speedmart. Biasa-biasanya KitKat lah. KitKat yang boleh saya makan untuk di cover gula saya dalam badan. Biasa kalau KitKat tu dah ada 4 bar 4 bar. Saya makan 2 bar dah okey dah. Penat. Penat berjalan. So, itulah cerita conclusion tentang pergi Kuala Terengganu. Tak tahu tahun depan kita orang tak plan lagi nak pergi mana. Harap-harap janganlah ada tempat-tempat manis ni. Saya memang jam tu tempat manis. Sebelum tu Negeri Sembilan. Saya lupa sebelum lepas Melaka tu. Tahun lepas Melaka. Sebelum tu Negeri Sembilan. Awak saya ingat Negeri Sembilan. Okay. So, itu saja video pada hari ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera.